Leonardo Wilhelm DiCaprio dilahirkan pada 11 November 1974 di Los Angeles, California, AS. Ialah seorang pelakon dan penerbit Amerika yang sangat diiktiraf. Terkenal dengan persembahannya yang intens dan serba boleh, beliau telah menjadi salah seorang pelakon utama Hollywood yang paling dihormati dan berjaya, sering mengambil peranan yang kompleks dan mencabar. DiCaprio memulakan kejayaannya dalam televisyen, mendapat pengiktirafan awal untuk peranannya dalam sitcom Growing Pains. Kejayaannya dalam filem datang dengan This Is Life, 1993, dan kemudian persembahan yang dipuji secara kritis sebagai seorang remaja yang kurang upaya mental dalam What's Eating Gilbert Grape, 1993, memberikannya pencalonan anugerah Akademi pertamanya. Kemasyurannya di peringkat global diukuhkan oleh peranannya sebagai Jack Dawson dalam filem romantis epik James Cameron, Titanic, 1997, salah satu filem dengan kutipan tertinggi sepanjang zaman. Beliau kemudiannya menjalin kerjasama penting dan berulang dengan pengarah terkenal Martin Scorsese, membintangi banyak filem yang berjaya secara kritis yang mempamerkan julat dramatiknya, termasuk Gangs of New York, 2002. The Aviator, 2004, memberikannya anugerah Golden Globe untuk pelakon terbaik. The Departed, 2006. Shooter Island, 2010. The Wolf of Wall Street, 2013. DiCaprio juga diraikan untuk peranannya dalam filem-filem utama lain seperti Catch Me If You Can, 2002, Blood Diamond, 2006, Inception, 2010, Django Unchained, 2012, dan The Great Gatsby, 2013. Selepas beberapa pencalonan, beliau akhirnya memenangi anugerah Akademi untuk pelakon terbaik untuk peranannya yang memerlukan kekuatan fizikal dalam The Revenant, 2015. Di luar kejaya lakonannya, DiCaprio adalah seorang aktivis alam sekitar dan dermawan yang bersemangat dan berpengaruh. Beliau menubuhkan Yayasan Leonardo DiCaprio pada tahun 1998, didedikasikan untuk mempromosikan kesedaran alam sekitar dan membiayai inisiatif untuk perubahan iklim, pemeliharaan, dan biodiversiti. Komitmennya terhadap isu-isu sosial dan alam sekitar membesarkan lagi pesona awamnya. Daya tarikan Leonardo DiCaprio yang berterusan terletak pada penyampaian persembahan yang berkuasa secara konsisten dan dedikasinya untuk memberi impak positif kepada dunia.